Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalisha Zuim binti Muhammad Jamluddin, wartawan SKA TV PSS, persiaran untuk melancarkan program sekolah penyayang. Sempena hari pertama pembukaan sekolah pada hari ini, bagi menarik minat murid untuk hadir ke sekolah, pelbagai aktiviti telah diadakan sempena sesi persekolahan yang telah bermula pada 10 Mac 2024 ini. Ini termasuklah sekolah kami, iaitu Sekolah Kebasan Adil Hulu Terengganu. Pada hari tersebut, sekolah kami telah menerima kunjungan pengawal perhubungan sekolah daripada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, iaitu Ustaz Khairul Al-Lutfi bin Abdul Manan. Kami sangat berbesar hati menerima kunjungan beliau selaku perasmi majlis pelancaran sekolah penyayang yang dianjurkan bersama-sama unit pembimbingan dan kaunseling sekolah. Jom kawan-kawan kita saksikan sadutan program tersebut. Jadi anak-anak pelajar sekalian, sebagai taaruf pembuka bicara, Ustaz namanya Khair Al-Lutfi bin Abdul Manan. Ya, boleh panggil Ustaz Khair ya. Pani kalau selisih dengan Ustaz, beri salam. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah kawan-kawan, majlis ini berjalan dengan lancar sekali. Semoga Allah permudahkan sesi persekolahan kita pada tahun ini. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton SKA TV PSS. Jumpa lagi. Bye.